Zaman sekarang ni masih ada lagi ke yang pasang wiper kereta? Lagi-lagi wiper yang speed paling tinggi tu. Better korang pakai ni je. Korang sapu ni dekat cermin kereta korang untuk hilangkan watermark. Kadang-kadang sebab kesan watermark tu lah yang buatkan korang tak nampak time hujan sebab dia berkabus. Cara pakai dia senang je. First, korang tuang serbuk dia dekat dalam bekas asing macam ni. Lepas tu basahkan sikit dengan air. Span ni nanti dia akan bagi sekali tau. So, korang guna span ni untuk gosok macam aku buat ni. Gosok sampai kau rasa macam dah licin. Aku buat separuh je dulu sebab nak tunjuk perbezaan dekat korang. Lepas dah gosok, korang boleh bilas lah. Nampak tak hasil dia macam mana? Yang belah aku sapu tu lebih clear kan? Air dia sekata je. So dia takkan tinggalkan watermark bila cermin tu dah kering nanti. Okey, sekarang ni pula aku nak try sembuh gelas nano coating ni pula. Gelas nano coating ni lah yang akan buatkan cermin kereta korang jadi macam daun keladi. Air memang tak akan melekat sekaligus watermark tadi tu pun memang dah takkan ada dah. Cara pakai dia, make sure sebelum nak sembuh korang kena keringkan dulu cermin kereta korang tu. Lepas tu spray rata lah macam aku buat ni, and then korang lap pakai kain microfiber. Aku try spray sebelah je dulu tau sebab nak tengok perbezaan dia. Korang nampak tak hasil dia lepas dah spray gelas nano coating ni? Belah kiri yang aku dah spray tu, air dia jatuh lebih laju berbanding sebelah lagi kan? Ni nak drive dekat highway time tengah malam, hujan lebat pun dah tak ada masalah, takkan nampak lagi dah. Tak payah on wiper pun tak ada masalah.